Tengok dia, senyum-senyum dia. Dia tak tahu ke dia nak kena cucuk. Bibitnya besar, kalau bibitnya kecil pengen. Sini pun fokus untuk simpan dia punya cat. Ikan Glamour Comedy, welcome to my husband channel, Afiq Jeffrey. Kita akan bawa Martin check up 1 year. Inilah budak setahun tu. Tunjuk muka sini. Tu, mari. Tengok dia, senyum-senyum dia. Dia tak tahu ke dia nak kena cucuk. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia dalam hidup ini. Tulis kat buku tu. Royak tu. Royak je lah. Tak ada. Lebih kurang dah ada gini juga lah. 25-21 dah. Tak bisa terulang. Tengoklah Martin duduk dekat atas bibik dia. Dia buat bibik dia tu jadi tempat duduk weh. Itu bibitnya besar, kalau bibitnya kecil pengen. Laju gila kita yang. Dengan si blok. Laju gila kita tu. Yang terindah masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia dalam hidup ini. Arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. So kita dah masuk ke tempat birthday Mati, iaitu villa. Orang stay dekat homestay ni selama 3 hari 2 malam. Memang peti ais ni pun fokus untuk simpan dia punya kek. 2 tingkat. Post baby. Muka dia dekat je. Oh, ada. Ini ada ayah mertua, mak mertua. So, inilah dia yang kita dekor lah, aku yang dekor. Oh my god! Wow! So, inilah dia hasil daripada sambutan kan. Aku ni dah berkaki ayam. Okay guys, seperti yang korang nampak, ni je korang persediaan kita orang untuk birthday anak kita orang yang ke 1 tahun. Allah yang cari. Saya sediakan like meja makan semua kan. Dekat sana ada dessert, ada makanan-makanan catering. So macam ni lah korang. Simple tapi ada. Apa yang ku rasa setelah datang dia waktu kau dan aku
bersama ya, berdengar lagu ini bersama. Happy birthday to you. Sekarang ni kita pun dah sampai ke rumah. So apa kita nak buat lagi ni? Hari ni kita nak buat ni unboxing hadiah birthday Aidil Martin. Tapi sebelum tu kita nak minta maaf, Baby. Kita nak minta maaf sebelum tu. Kenapa? Sebab video kita semalam macam pendek. Sebab kita punya tetamu tu datang macam lain-lain masa. Sepatutnya event kita start pukul 4, tapi ada yang datang lewat, ada yang datang lepas maghrib, lepas isyak. So maghrib kita punya event semalam habis pukul 11 malam. Jika anda punya masalah, yaitu masalah anda, bukan masalah saya. So ada lagi member kita yang datang. Orang masjid apa semua, ya Allah. Memang Alhamdulillah, memang majlis berjalan dengan lancar. Cuma kita memang tak sempat ambil video. Sebab kita layan tetamu sampai lupa nak rekod. So tanpa membuang masa, jom kita unboxing dulu. Kalau nak tengok video yang detail, mungkin boleh tengok dekat YouTube. Ayah saya, Malik is back. Alright. Kita buka yang ni dulu. Sebab kita, apa yang kita capai depan mata, itulah kita ambil dulu. Okay, kita buka. Bismillah. Ada daripada siapa? Tak ada, dia memang bagi tu. Oh, tak ada nama tak ada nama, guys. Okay, kita buka dulu. Okay, I tahu dah siapa. Mak ke siapa bagi Spiderman ni? Mak kata bagi robot. Okay, so kita ada hadiah pertama, Spiderman. Ya Allah. Spiderman tengah apa ni? Tengah syuting. Tengok juga. Sabar ni. Tu Spiderman. Atin dapat Spiderman. Atin dapat Spiderman, tak ni? Nah, Mami nak main. Kalau aku empuk nyawa kau karang, lupa nyawa kau karang. Atin punya, sayang. Atin duduk betul-betul, Atin. Oh, boleh bergerak. Wih, comel. Wow. Oh. Atin. Oh, kena tembak. Ni memang jenis tak takut kan? Ni semua benda tak takut. Dia memang tak takut, guys. Next kita ada ni. Kita orang tak tahu dari siapa. Tak ada wish card langsung.
Tak ada wish card korang. Okay, kita dapat baju. Ada baju guys. Tapi ni tak tahu ni umur berapa ni sebab saiz L. Tapi selesai dia ada ni. Tengok ni panjang. Mungkin untuk umur 2 tahun kot. Lepas tu ada lagi satu. Thank baju. you. Daripada siapa ni tak tahu lah. Thank you so kepada much. pemberi yang ni, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki. Thank you sudi datang majlis anak kita orang. Okay. Thank Ada kad. Okay. Okay, happy birthday. Happy first birthday Muhammad Adia Matin. Semoga membesar dengan sihat. Jadi anak yang soleh, penyejuk hati mami mami dan daddy. Dari Syarafi TMF. Oh. Ni kita punya fan. The Mafik Fighter. Yang duduk seorang tu ke? Ya, yang duduk pakai baju biru tu. Thank you Syarafi. Comel dia bagi bubble. Bubble tu, bubble gun. Bubble gun. Oh. Ni bukan Matin yang main, ni Mami yang main. Thank you so much, Thank Syarafi. you. Ada name card. Wish card. Happy birthday cucu Nenda Muhammad Adia Matin. Oh ni mak nenek. Daripada Nek Tok. Oh. Cantik tulisan. Tulisan mak. Okay. So ni hadiah daripada mak saya. Cantik tulisan. Mak mertua saya. Wow. Lah. Ada robot astronaut. Ni I tahu, I rasa tahu ni sebab macam apa tu? Yang dia joget-joget tu. Wih, comelnya. Comel weh. Tengok. Berjoget tu. Anak aku ni lah. Tak menyabul lah, nak tarik pun. So untuk Mak, thank you so much untuk hadiah ni Mak. So kita pergi ke hadiah yang seterusnya lah. Daripada siapa ni? Kita ada blog. Ni first time kan dia dapat blog sah. I mean kita pun tak boleh beli kan. Dia makan. jenis nampak benda tu dia terus Thank makan. you. Thank you. Siapa bagi tak tahu. Yang ni kita ada name card. Kita ada bomba. lori bomba. Umi, okay. Happy birthday Martin from Tokmi. Umi mak saudara saja saya rasa ni. Lori bomba. Ni. Saya rasa mak saudara saya ni yang bagi ni. So thank you Umi bagi Thank ni. you. Oh yang ni. Yang ni kita rasa tak nak buka oh guys. From Aunty Lala. Happy Aunty Lala. birthday Martin. Semoga menjadi anak yang soleh, berjaya di dunia dan akhirat. Amin. So kita dapat Hot Wheels set yang apa ni ada lita dia punya apa semua tu. So kita dapat daripada Aunty Bella Dodo. Kita tak nak buka dulu sebab Martin pun dia cakap belum dah. pandai main. Dia cakap dah kat I. Dia baru tahu apa ni? Martin baru setahun. So ni untuk 2 tahun, 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas. So kita so macam biar je lah kat sini dulu kan. Sebab kalau kita main pun mesti main Martin bapak dia main. Dia main tikam confirm. Kita kekalkan macam ni. Thank you lah. Thank you. Hadiah terakhir ni special sikit. Ni. Sebab ni borong bye. Dia ada borong. Kita ada hadiah daripada Cik Na. Oh ni Martin. Tengok ni Martin. Oh. Big. Kita ada mula-mula ni kita ABC Animal Trend. Oh dia ada ni guys. Ada figure-figure haiwan macam ni. Okey, driver atas ni. Dia kena tengok orang bawah tu. Haiwan-haiwan. Monyet. Ada monyet. Situ tu. Atin, ni. Atin. Wow. Next. Wah, kita ada bola. Ni rasanya dari seseorang tapi tak tahu dari siapa. Dia dah termasuk dekat beg-beg lain. Mungkin ada budak-budak yang main. Tapi so guys, thank you tau. So guys, yang terusnya kita ada bola muzik. Full bag ni 1, 2, 3,
Tiga beg tadi semua daripada China. Kita ada bola muzik saya rasa ni. Atin. Rasa tak bawah ni. Ni. Tak. Dengar kat sini. Bila kau dah ngantuk tapi kau kena paksa untuk bermain ni lah. Jadi kau dah rasa okey. Kau mati dah ngantuk. Ni ada apa sayang? Kita ada Triceratops Poppin. Ni ada bola ni. Main sana. Alright, kita keluarkan terus Keluarkan terus Okey. Dekat saya ada Tumble and Learn Color Mixer. Dia gitu. Ni apa? Tangannya. Dia sangat-sangat suka main yang pusing-pusing. Dia tadi dia duduk pusing-pusing kat aku. Wow. Dia dari semalam berbunyi Atin. Dia dengan pusing-pusing dia lah. Pening dah dia. Main mana satu. Ni. Ngantuk dah anak aku Wah, dia dah tak sendiri. Kita ada kamera. Ada kamera. Ambil gambar. Tiga. Keluar gambar. Ni gambar you. Ada apa ni? Storybook Rims. Nah, tengok. Main kat mami dia dah. Okay. Lepas tu kita ada yang ni Tin, yang mami buka tadi Atin. Apa ni controller ni? Actually kita dah beli yang ni. Yang ni dengan yang ni. Yang ni actually kita dah beli. So tapi thank you juga So kita simpan. Yang ni tengok. Kita dah beli dah untuk dia dengan yang ni. So yang ni kita simpan untuk adik dia lah. Oh my god. Wow. Sebab nanti takut gaduh apa semua. Jadi kita simpan. Sama sebiji macam kita orang beli. Macam kita orang beli. Ada yang terakhir yang paling besar ni lah. Dah habis. 3 beg tu dari China. Kita ada Explore and Learn Train Table. Kita ada table yang ni guys. Untuk dia main lah. Okay, so jom kita unboxing dulu yang ni. Ni so dia boleh main gini-gini. Okay Martin, macam ni. Last. Ye, ada mainan baru. Banyak guys kalau tengok. Ya Allah, dia favourite dia ni. Dia kacau ni. Ni boleh pusing-pusing lagi. Ayang. Wow. Atin. Mesti ni ada function semua kan ni geramnya. So itu sajalah video kita daripada Cik Edna. So thank you so much Cik Edna. Sudi bagi Martin hadiah macam ni. Semualah yang kasih hadiah dekat Martin, kita orang doakan semoga korang dimurahkan rezeki, panjang umur dan sihat selalu. Kita orang pun tak tahu nak balas macam mana apa yang korang bagi kat kami lah. So kami bersyukur sangat-sangat. So guys, thank you so much tengok video ni sampai habis. InsyaAllah kalau ada masa, ada apa yang? Ada masa, ada kesempatan, kita berjumpa lagi. Kita jumpa lagi dekat video yang akan datang insyaAllah. Okay, so itu saja. Happy birthday to Martin. Semoga Martin menjadi anak yang soleh. Panjang umurnya. Yeay! Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Kok tangan kau diam? Okay, zoom in, zoom out. Masuk. Aku nak selipar sekejap.